Dia berada di dasar tasik dan dia sangat berat. Pangeran Hakun memandang saya dengan mata separuh terbuka. Dia mabuk dan meniup bui di dalam tasik seorang diri. Saya tak terkata. Apabila dia bermain bui sendiri, saya rasa perlu kejam dan bergerak ke hadapan untuk menggigit mulutnya untuk menyelamatkan nafasnya. Pangeran tidak terkata. Pengawal Hakun melompat ke dalam tasik untuk menyelamatkannya. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas di bawah air. Akhirnya, mereka melihat saya memeluk pinggang Hakun dan cuba berenang ke atas. Mereka buat-buat tak nampak pula. Tak nampak langsung. Pangeran mesti mempunyai alasannya untuk melakukan ini. Saya pingsan kerana kekurangan oksigen dalam keadaan terpinga-pinga. Seseorang memegang pinggang saya dan menghirit saya ke pantai. Malam itu, jamuan berakhir dengan tidak gembira. Ayah saya mengurung saya di rumah dan menghukum saya dengan pembaris. Yonhee, lepaskan idea-idea kecil anda yang berbuat-buat bijak. Adakah anda fikir anda telah memikat seseorang supaya anda tidak perlu memasuki istana? Sakitnya. Pembaris membuatkan saya pening. Saya mengetap gigi dan melihat ayah dengan sabar. Ayah, selama lebih dari 10 tahun, adakah saya baru menjadi bidak di istana? Saya telah memegang ayat ini lebih 10 tahun dan tidak pernah bertanya. Saya adalah anak gadis Perdana Menteri, tetapi saya tidak boleh makan kenyang dan telah mengalami banyak derita hanya untuk tunjuk berkeupayaan dan berintegriti gadis, hanya untuk memasuki istana dan menjadi gundik maharaja. Jika kamu masuk ke dalam istana, ayahku berkata sambil tersenyum palsu, tentulah kamu akan menjadi anak perempuanku yang tersayang. Tetapi apabila Pangeran Hakun bertanya tentang dosa awak, jangan salahkan saya kejam dan memukul awak dengan tangan saya sendiri untuk memuaskan kemarahannya. Saya terdiam. Saya kembali ke bilik dalam keadaan cedera. Dongmei menyapukan krim pada saya dan berkata dengan lembut, Cik, adakah sakit? Mata saya kusam. Ia tidak menyakitkan. Saya sepatutnya menjangkakannya. Tetapi apabila dia mendengar bahawa saya adalah alat politik keluarga Perdana Menteri, perasaan yang menyayat hati masih menular ke seluruh tubuhku. Mengapa saudara-saudara saya tidak pernah benar-benar dihukum atas kelakuan mereka yang disengajakan dan masalah tidak senunuh yang ditumbuhkan? Dan jika saya mengambil sesuap nasi lebih, saya akan dikurung di bilik, berfikir tentang kesalahan saya. Tetapi apa yang salah dengan saya? Apa yang saya minta tidaklah banyak. Saya cuma nak cari suami biasa untuk menjalani hidup saya dengan tenang. Tetapi mereka semua mahu mengurung saya dalam sangka emas untuk dituntun dan dikawal oleh orang lain. Jarang sekali Dongmei melihat saya menangis. Dia teragak-agak dan berkata, Cik, saya mempertaruhkan nyawa saya untuk diam-diam menerima surat untuk Cik. Tulisan atas sampul surat itu anggun dan cantik. Sepertinya masih ada haruman dakwat yang belum kering. Song Hae yang menghormati diri sendiri dan menahan diri. Tetapi dia melakukan perkara seperti ini. Bertukar surat dan menerima surat secara peribadi. Saya mengambil surat itu dan membakarnya di atas api. Oleh kerana kamu mempertaruhkan nyawa kamu untuk melakukannya, kamu tidak harus melakukannya lagi pada masa akan datang. Dongmei terkejut. Cik, ini surat daripada Song Hae. Adakah anda tidak menyukainya? Saya berkata dengan sedih. Saya tidak mencintainya lagi. Mari kita pergi ke yang seterusnya. Saya tidak boleh mencintai sesiapa. Aku cuma bidak untuk masuk istana. Beberapa hari kemudian, Pangeran Hakun jatuh sakit. Kelopak mata saya berkedut. Apa sebabnya? Dongmei teragak-agak dan berkata, ada kabar angin di luar bahawa kamu menendangnya ke dalam air dan membuatnya sakit. Saya terdiam. Saya ketakutan. Adakah ia serius? Memang serius. Dongmei menangis sedih. Pangeran sakit di atas katil setiap hari, sudah tentu. Apabila saya mendapat tahu bahawa Pangeran Hakun telah sakit selama beberapa hari, semua orang mengatakan bahawa dia telah melakukan banyak perkara jahat. Saya ini seperti bertindak demi Tuhan. Ayah menjenguk Pangeran untuk meminta maaf dan beberapa kali dihalau oleh hambanya. Dalam beberapa hari yang lepas, gundik-gundik ayah pun mengelak kerana takut marah. Saya cepat-cepat memegang kepala saya dan berkata, adakah ayah akan benar-benar memukul saya hanya untuk tunjukkan kepada Pangeran Hakun untuk meminta maaf? Ya, mungkin juga. Dongmei berkata dengan takut.
Cik, bagaimana kalau kita pergi pujuk Pangeran dan minta dia maafkan kita? Masuk akal juga. Baru sahaja saya hendak keluar, saya berundur 3 langkah ke belakang. Tetapi, adakah Pangeran akan mengambil pembaris N memukul saya? Apa yang perlu saya lakukan? Dong Mei juga panik. Saya duduk di atas meja sulik dan menunjuk ke arah muka saya. Muka saya ini, buatkan ia kelihatan sangat berat hati untuk orang memukul saya. Dong Mei tak terkata. Di hadapan kediaman Pangeran, Dong Mei sangat cemas sehingga dia berpeluh dengan banyak. Cik saya ialah anak gadis Perdana Menteri. Dia datang melawat Pangeran. Tolong aturkan, terdapat 2 orang pengawal di hadapan kediaman Pangeran yang seorang pekak dan seorang lagi buta. Selepas beberapa kali, pengawal itu mendengar dengan jelas. Pengawal itu sangat gembira dan berteriak dengan lantang ke arah kediaman. Sampaikanlah, anak gadis Perdana Menteri berkenan kepada Pangeran dan telah datang menziarahinya. Tolong laporkan kepada Pangeran dengan cepat. Terdapat banyak maklum balas daripada kediaman Pangeran. Iya, segera. Ini pasti akan menggembirakan tuanku. Apa ini? Dong Mei menangis dengan marah. Tunggu. Maksud kami, pengawal itu menghiburnya. Saya tahu kamu cemas. Tetapi jangan cemas. Saya sedang duduk di kereta kuda apabila saya mendengar ini. Kaki bergegar teruk. Hamba yang melapor ke dalam kediaman Pangeran sudah kembali. Pangeran berkata bahawa dia masih ada, jadi anda tidak perlu melawat. Pangeran juga berkata bahawa jika anda ikhlas melawat, pintu kediaman Pangeran tidak akan menghalang anda. Ini, keinginan untuk terus. Hidup membuatkan saya sangat ikhlas. Saya turun dari kereta kuda, memandang pintu besar di hadapan saya, mengambil sket saya dan masuk ke dalam kediaman Pangeran. Ikhlas? Bagaimana saya tidak ikhlas? Tidak ada pembohongan dalam penyakit Pangeran Hak Kun. Ketika tirai manik bergoyang, dia terbaring lurus di atas katil sakitnya. Wajahnya pucat seperti salji dan bibirnya telah hilang warna. Saya terkebila-kebila. Satu tindakan yang tidak sengaja pada hari itu telah membuat Pangeran sakit sebegini. Saya perlu memikirkan bagaimana untuk membuat alasan supaya saya dapat menyingkirkan diri saya dari masalah ini. Suara dingin datang dari sebalik tirai manik. Jika kamu di sini untuk melihat sama ada saya sedang tidur dengan tenang, maka kamu boleh pergi. Saya berkata lembut. Saya bimbang tentang kesihatan Pangeran setiap hari. Adakah Pangeran berasa lebih baik? Dia mengatakan 2 perkataan dengan ringan. Tidak baik. Saya tergesa-gesa melutut dan berkata, ini semua salah saya kerana saya melulu hari itu. Saya tidak sengaja. Saya harap Pangeran tidak salahkan saya. Dia berkata dengan berbisa. Jika saya tidak menyalahkan anda. Siapa yang harus saya salahkan? Saya terdiam. Saya mengetak gigi dan mengarahkan pembantu membawa sekotak mutiara dan jade yang amat bernilai. Saya tidak mempunyai apa-apa, hanya benda-benda biasa ini. Saya minta maaf. Pasti. Lelaki dengan mata tertutup itu menyandarkan kepalanya dengan sebelah tangan. Dia berminat. Seperti yang kita semua tahu. Walaupun Pangeran memegang beberapa kuasa ketenteraan, tetapi Maharaja tidak pernah menganggapnya sebagai orang luar. Tidak kira berapa banyak pencapaiannya, Maharaja tidak pernah memberi ganjaran kepadanya. Dia hanya menerima gaji daripada istana setiap bulan. Dia sentiasa memberi ganjaran kepada orang bawahannya, jadi dia secara semula jadi sangat miskin. Tetapi saya berbeza. Keluarga Perdana Menteri telah menjadi keluarga terkemuka selama 1 abad, dan nenek moyang saya telah mengumpul banyak simpanan. Sejak kecil, ibu menghabiskan banyak wang untuk melatih saya. Takut selepas saya masuk ke istana, saya akan ditertawakan oleh gundik-gundik lain jika saya tidak cukup berpengetahuan.